Hello, hello, hello. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel Naim Joker. Okey, video kali ini agak berbeza sikit daripada yang lepas-lepas. Kalau lepas kita pergi jalan, pergi makan, travel, tukar handset, baki motor, kebun. Okey, kali ini kita tukar motherboard. Bagi laptop Asus. Ni saya beli motherboard ni dekat Shopee ni. Okay, motherboard ni saya beli kat Shopee. Laptop pun dah laptop lama tapi kenangan dia ada, kita sayang lah. Okay, dia punya model dia tu tengok tu. Asus A42J. Okay, untuk mula-mula sekali kita nak buka motherboard dia ada dalam ni. Kita nak kena buka skru kecil dia lah. Kita pakai tool ini lah, tool skru ni, yang ni. Kita buka. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hampir 16 skru lah. 16 skru kecil. 16 skru kecil. Jadi kita kena bukalah semua skru ni. Buka macam biasalah, buka ni dulu basic, kita buka semua skru sini. Okey. Simpan dekat satu tempat skru tu, takut hilang. Biasa benda-benda kecil gini dia mudah hilang. Okey, buka je. Walaikan semua skru ni, cabut dulu. Okay, dah habis skru ni, dah cabut. Okay, untuk next step, dia ada skru dalam ni. Skru dalam ni, buka ni loh. Okay, lepas tu buka skru dekat sini satu. Lepas tu sini satu. Okay, kita buka tempat 3D ni, dia ada 3 skru ni. 1, 2, 3. Okay, kena bukakan skru tu. Buka skru tu lah, baru boleh kita punya. Okay, lepas pada tu kita congkel ni semua ni. Congkel elok-elok kan. Untuk yang model AJ42 ni, kita kena buka ni dulu. Lepas tu cabut lah. Cabut dia punya keyboard dia ni. Cabut dia punya keyboard. Cabut dulu. Okay, kita cabut dia punya keyboard dulu. Tak tepi. Lepas tu kita cabut dia punya casing atas ni. Okay, kita sabuk dia punya casing atas ni. Hati-hati sebab ni kan barang ori kan. Dia banyak, dia punya gam-gam lama dia tu. Ketak ke. Okay, seterusnya kita buka semua skru-skru yang ada kat sini ni. Sini untuk kita buka casing ni, nak angkat motherboard, nak angkat, nak tukar baru. Okey, dia punya kabel-kabel besi ni kita buka habis. Okay, skru dah buka, kita cabut dia punya protection dia ni. Okay, ni ada satu lagi. Okay, selesai. Okay, protection atas ni, tengok. Rupa dia macam ni lah. Ni tak pernah buka lagi kan. Ori, masih darah lagi. Okay, ni rupa motherboard ni. Yang kita nak tukar skuter ni. Saya beli kat Shopee lah. Okay, ni kita punya yang ni. Okay, jom buka. Dan semua skru ni kena buka ni. Banyak abuk. Ni kalau tengok ni skru kecil-kecil ni. Banyak ni skru ni. Buka lah slow-slow ni. Okay, ni semua ni berkaitan dengan motherboard. Ni motherboard lah. Saya beli dia sekali dengan kipas dia. Maksudnya kita tukar sekali lah. Okay, lepas kita buka skru semua ni, skru banyak kan, banyak. Dan skru ni sekali lah. Okay, buka dia mudah je.
Okey, dia ada klip untuk yang bawah ni. Ni sini kita buka dan kabel ni. Kita buka yang klip dia sini. Situ satu, situ dua klip je lah. Buka. Yang ni yang kita nak ganti ni. Motherboard sekali dengan fan lah. Dia bagi fan, kita tukar terus lah. Model Asus A42J, made in China. Okay, letak tepi. Ni harap menjadi dah ni. Beli dekat Shopee. Sama tu tengok. Made in China. Okay, jom kita pasang. Tak sabar nak tengok jadi ke tak. Untuk pasang dia, saya tak ada nak rakan tadi. Ikut step macam yang kita buka tadi. Okay, kita pasang motherboard. Lepas tu kita pasang dia punya casing atas yang besi tu, yang besi panjang sini satu. Lepas tu sini masuk klik-klik keyboard. Lepas tu casing luar ni. Lepas tu ketat lah. Kita ketat, ikat semua skru belakang tu. Okay, kita ikat yang belakang ni. Bubuh semua skru sini. Ikat ketat balik. Ikat ketat satu-satu. Kita ketatkan semua skru-skru ni kat luar ni. Siap dah. Pasang semua skru. Okey, kita masuk bateri, kita check lah hidup ke tak, berjaya ke tidak.